5 langkah mudah untuk anda mulakan simpanan emas di Public Gold. Langkah yang pertama tuan-puan pergi dekat profil saya, Cikgu Ridwan. Dekat profil ni, tuan-puan tekan sahaja pautan yang saya dah letak dekat bio. Bila tuan-puan tekan, tuan-puan akan dibawa dekat bahagian cara untuk mulakan simpanan emas yang pertama. Jadi, bila anda dah sampai ke step ini, maka anda boleh follow cara 1 sampai cara yang keempat. Tapi kalau anda rasa nak saya bantu, tuan-puan nampak tak button daftar dekat atas tu, tuan-puan tekan button tu. Jadi bila anda tekan button ni, dia akan ada 2 pilihan. Pertama, boleh pilih nak daftarkan akaun untuk anak iaitu bawah 18 tahun ataupun anda nak daftarkan untuk diri anda sendiri. Jadi kalau untuk diri sendiri, pilih sahaja yang 18 tahun dan ke bawah. Bila sampai dekat step ini, anda akan keluar button ini. Jadi dekat bahagian ini, tuan-puan kena isi nama, nombor IC, email dan juga nombor telefon. Selepas anda tekan sahaja button proceed, saya akan hubungi anda dalam tempoh 24 jam. Selesai daftar akaun, seterusnya tuan kena install aplikasi Public Gold. Selesai install aplikasi Public Gold tuan-puan kena mulakan simpanan emas pertama serendah RM100 dan RM100 ni akan dimasukkan ke dalam akaun Gap dalam bentuk gram emas mengikut harga terkini. Jadi itu sahaja 5 langkah mudah untuk anda menyimpan emas di Public Gold di bawah bimbingan Cikgu Ridwan. Jadi siapa yang tengok video ni, kalau masih lagi tak faham nak saya bantu, tuan-puan boleh isi sahaja beg biru dekat bawah. Dapat sesuatu tuan-puan, nak lebih banyak ilmu emas dan kewangan, teruskan follow saya.